Never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Saya akan membentangkan latar belakang bangunan Sultan Abdul Samad, iaitu sebuah bangunan warisan penting yang terletak di Jalan Raja Kuala Lumpur. Bangunan ini dibina pada tahun 1894 dan siap sepenuhnya pada 1897 hasil rekaan arkitek British A.C. Norman dengan bantuan R.A.J. Bidwell dan A.B. Hubeck. Ia direka dalam gaya seni bina Moor dan Indo-Saracenic yang ketika itu jarang digunakan di Asia Tenggara. Bangunan ini dinamakan Sempadan Sultan Abdul Samad, iaitu Sultan Selangor yang memerintah dari tahun 1857 hingga 1898. Ia dibina sebagai pusat pentadbiran kolonial British dan menempatkan jabatan penting seperti Pejabat Residen British, Mahkamah Tinggi dan Jabatan Kerja Raya. Dari segi lokasi, bangunan ini menghadap Dataran Merdeka, tempat berlangsungnya pelbagai acara rasmi termasuklah pengisytiharaan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 menjadikannya simbol penting dalam sejarah negara. Bangunan ini telah melalui beberapa proses konservasi setelah mengalami kerosakan akibat banjir dan gempa bumi kecil pada tahun 1970-an. Hari ini, ia masih digunakan sebagai pejabat kerajaan dan dilindungi di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu Akta 645. Kesimpulannya, bangunan Sultan Abdul Samad bukanlah sahaja sebagai lambang warisan seni bina kolonial tetapi juga monumen penting dalam naratif sejarah dan identiti kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Nana Patricia. Nama materi saya Rasi Ketika A 1365. Saya akan membentangkan tentang struktur binaan, bahan binaan dan teknologi yang terdapat dalam bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan Sultan Abdul Samad ini mempunyai dua tingkat setinggi 57 kaki yang berbentuk ladam ataupun F, di mana di tengah-tengahnya terdapat satu dataran tinggi segi empat yang dipagari oleh batas-batas pokok bunga yang cantik. Bukan itu sahaja, bangunan ini mempunyai 3 buah kubah, satu menara yang besar dan sebuah arcade serta satu serambi besar yang tertutup, dan serambi ini merupakan satu elemen yang penting dalam reka bentuk bangunan ini kerana ia menunjukkan pengaruh seni bina Moorish dan Mongol yang berusulkan Islam serta berbentuk Saracenic. Menara jam bangunan Sultan Abdul Samad ini berketinggian setinggi 41 meter iaitu bersamaan 135 kaki. Ketiga-tiga menara itu dinaungi oleh kubah pawang tembaga atau dalam bahasa Inggeris dipanggil copper clad onion tomb. Kain bangunan tersebut juga mempunyai gaya seolah-olah blood and bandage dengan batu merah yang diberi pembalut putih. Bahan binaan untuk bangunan Sultan Abdul Samad ini, bangunan ini dikatakan menggunakan 4 juta batu bata, 2,500 tong semen dan 18,000 pikul kapur, 5,000 pound tembaga, 50 tan besi dan keluli serta 30,000 kaki padu kayu. Dan bangunan ini siap dibina pada tahun 1867. Pada peringkat awal, bangunan ini terbuat daripada kayu dan batu bata yang dicat berwarna hitam. Namun, kini ianya digantikan dengan kubah yang bersalut dengan tembaga. Sekitar tahun 1978, bangunan ini telah diubah suai dan siap sepenuhnya pada tahun 1984. Semasa proses baik pulih restorasi ini, kerajaan Australia telah menyumbang sebanyak RM200,000 untuk kos menjadi tembaga bagi ketiga kubah yang terdapat pada bangunan tersebut pada tahun 1952. Teknologi yang terdapat dalam bangunan ini dari segi kaedah binaan yang berasaskan kerja tangan bata dan mortar, dan bangunan ini lengkap dengan sokongan besi dan keludi, sistem ventilasi semula jati melalui veranda, penyalitan tembaga moden pada kubah dan inovasi kolonial seperti lampu gas dan jam mekanikal. Semua elemen ini direka agar bangunan kekal teguh dan menepati estetika Indo-Saracenic asal. Itu saja sekian daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Aisyah Bezarah binti Abdul Razak, memegang nombor metrik C23A1489. Seterusnya, saya akan membincangkan bahagian gaya seni bina, reka bentuk dan juga susun atur ruang bagi bangunan Sultan Abdul Samad.
Pemilihan gaya bangunan Sultan Abdul Samad menggunakan seni bina Islam iaitu Moorish dan Mughal yang dikenali sebagai Mohammedan style dan Indo-Saracenic, gabungan elemen Islam Mughal, pengaruh bangunan awam dari India Utara dan Timur Tengah yang menjadi pilihan kepada struktur seni bina bangunan Sultan Abdul Samad serta gotik dan neoklasik. Seni binanya pula dilengkapi dengan ciri-ciri keistimewaan dari aspek unsur pembentukan seperti corak reka bentuk, ragam hias dan pemilihan unsur-unsur Islam pada gerbang tingkap, bentuk separuh lengkung, kubah bawang dan juga struktur berbentuk simetri yang kebiasaannya terdapat pada seni bina masjid. Kesemua elemen-elemen tersebut menambah nilai estetika yang hebat dan kemudian menjadi contoh ikutan dan penentu aliran kecenderungan dalam pembinaan bangunan awam yang dikenali sebagai civic building. Bangunan ini direka bentuk oleh arkitek British bernama A.C. Norman sekitar tahun 1893 hingga 1897 untuk menempatkan beberapa jabatan kerajaan penting ketika zaman pemerintahan British. Namun, bukan beliau sahaja, ia juga dibantu oleh R.A.J. Bidwell iaitu pembantu yang berperanan besar dalam cadangkan reka bentuk gaya Moorish dan juga A.B. Hubbard, arkitek yang muda membantu penyempurnakan lagi elemen seni bina Islamik dan India. Selain itu, bangunan ini juga telah dibina oleh jurutera kerajaan British yang diketuai oleh Charles Edwin Spooner, seorang jurutera negeri Selangor ketika itu yang mengurus aspek pembinaan teknikal dan juga tenaga buruh tempatan dan pekerja dari India turut digunakan untuk pembinaan bangunan Sultan Abdul Samad. Kos pembinaan bangunan ini setelah siap kira-kira $152,000. Pada masa itu $87,000 selat, mata wang yang digunakan di negeri-negeri selat dan tanah Melayu sebelum ringgit Malaysia. Ketika itu, jumlah ini dianggap sangat tinggi yang menjadikan bangunan itu antara struktur paling mahal yang pernah dibina oleh pentadbiran British di tanah Melayu. Kos ini meliputi bahan binaan, buruh, reka bentuk serta hiasan seni bina mewah seperti kubah tembaga dan menara jam. Bahan-bahan binaan seperti batu bata khas, simen dan jubin juga diimport dari luar. Tempoh masa pembinaan ini juga diambil dalam masa tahun 7 bulan. Seni bina yang unik dan menarik. Salah satu ciri utama ialah gaya seni bina Moorish atau Indo-Saracenic yang dipengaruhi oleh unsur Islam dan seni bina Timur Tengah. Bahagian penadapan bangunan ini menampilkan banyak gerbang berbentuk lengkungan seperti lengkung tapak kuda yang dikenali sebagai horseshoe arches yang menyerupai gaya seni bina masjid, menjadikan bangunan ini tampak megah dan klasik. Ciri paling menonjol ialah kubah berwarna tembaga yang besar di tengah-tengah bangunan serta dua kubah kecil di kiri dan juga dan kanan. Di tengah bangunan pula terdapat sebuah menara jam setinggi 41.2 meter yang menyerupai Big Ben di London. Menara ini juga dibina sebagai simbol kuasa dan ketepatan masa kerajaan British ketika itu. Selain itu, bangunan ini menggunakan batu-bata merah sebagai bahan binaan utama dengan plastik putih pada bingkai tingkap dan tiang menunjukkan kontras warna yang ikonik. Reka bentuknya juga sangat simetri menunjukkan kekemasan dan ketelitian dalam seni bina. Pelan bangunan ini berbentuk ladang yang mana di tengah-tengahnya terdapat satu dataran atau laman segi empat yang dipagari oleh batas-batas pokok bunga. Kehadiran laman ini memberi pengudaraan kepada ruang lega di sebelah tampak dalam bangunan ini. Bahagian utama bangunan ini ialah anjung yang menghadap ke arah padang kelab Diraja Selangor. Apabila memasuki pintu utama bangunan ini, kita dapat melihat tangga-tangga berbentuk separuh bulatan yang menunjukkan ke kamar-kamar hakim dan bilik-bilik Mahkamah Agung. Bangunan ini hampir 100% dikelilingi serambi yang mana memberikan pengudaraan secara maksimal, terutama pada zaman ianya dibina tidak mempunyai pendingin udara. Kerja membangunkan bangunan ini telah menggunakan 4 juta batu bata, 2,500 ton simen, 18,000 pikul kapur, 5,000 paun tembaga, 50 tan besi, keluli dan 30,000 kaki kayu. Bangunan ini siap pada tahun 1867, selasmikan dengan acara gilang gemilang dengan ucapan sekular yang menarik mengenai sejarah pembinaan bangunan tersebut. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Atiqah Syuhada binti Mak Fadil, nombor matrik C23A0997. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan aspek yang menjadikan bangunan Sultan Abdul Samad ini penting kepada warisan. Bangunan Sultan Abdul Samad mempunyai nilai warisan yang amat tinggi kerana ia memegang pelbagai aspek penting dalam sejarah dan pembangunan negara Malaysia. Aspek-aspek yang menjadikannya penting kepada warisan adalah bangunan Sultan Abdul Samad merupakan nilai sejarah kolonial dan nasional. Bangunan Sultan Abdul Samad dibina pada tahun 1897 semasa pemerintahan British. Bangunan ini mencerminkan sejarah penjajahan serta permulaan sistem pentadbiran moden di tanah Melayu. Bangunan Sultan Abdul Samad ini juga pernah menjadi pusat pentadbiran kerajaan British dan Mahkamah Tinggi. Justru ini menjadikannya saksi kepada perkembangan sistem perundangan dan pentadbiran negara. Aspek seterusnya yang menjadikan bangunan ini penting kepada warisan juga kerana bangunan Sultan Abdul Samad mempunyai keunikan seni bina ikonik. Gaya seni bina Indo-Saracenic, gabungan elemen Moorish, Mongol dan Gotik memberikan identiti unik kepada bangunan ini. Kubah tembaga, menara jam dan gerbang berkubah ladam menjadikannya lambang kebudayaan dan estetika yang jarang ditemui di rantau Asia Tenggara. Hal ini sekaligus dapat membezakannya daripada bangunan moden yang lain.
Selain itu, aspek yang menjadikan bangunan Sultan Abdul Samad ini penting kepada warisan kerana adanya simbol identiti dan kebanggaan negara. Bangunan ini berdiri megah berhadapan Padang Merdeka di mana tempat ini merupakan tempat pengisytiharan kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Perkara ini menjadi latar penting dalam peristiwa-peristiwa rasmi negara, termasuk sambutan Hari Kebangsaan. Justru ini menjadikannya simbol kebangsaan yang penuh makna. Di samping itu juga, aspek yang menjadikan bangunan ini penting kepada warisan kerana ia merupakan nilai pendidikan dan kesedaran warisan kepada masyarakat. Bangunan ini menjadi sumber pendidikan kepada pelajar, pengkaji dan pelancong untuk memahami evolusi seni bina, sejarah sosial serta struktur pentadbiran kolonial dan pasca kolonial. Kehadirannya memberi peluang kepada masyarakat untuk menghargai seni bina dan sejarah negara secara tidak langsung. Akhir sekali, aspek yang menjadikan bangunan ini penting kepada warisan adalah bangunan Sultan Abdul Samad telah diiktiraf sebagai tapak warisan negara. Bangunan Sultan Abdul Samad telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 sekaligus memberi perlindungan perundangan terhadap sebarang bentuk kemusnahan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan. Ini bagi menjamin pemeliharaannya untuk generasi yang akan datang. Secara keseluruhannya, bangunan Sultan Abdul Samad merupakan sebuah karya seni bina yang menakjubkan dan sangat bernilai dari segi sejarah, estetika serta kejuruteraan. Gabungan gaya seni bina Islam seperti Moorish, Indosari Senik dan Mughal telah membentuk satu identiti yang unik yang memperlihatkan kecanggihan budaya dan pengaruh Timur Tengah yang diadaptasi dalam konteks tempatan. Struktur bangunan ini direka dengan kukuh dan teratur dengan elemen seperti menara jam setinggi 41 meter, 3 buah kubah tembaga dan arkad yang mencerminkan keindahan simetri dan keseimbangan dalam reka bentuk. Seterusnya, dari sudut teknologi dan bahan binaan pula, penggunaan batu-bata merah, besi, tembaga serta sistem penyejukan pasif melalui veranda dan bumbung berbentuk ladang menunjukkan inovasi luar biasa dalam seni bina kolonial British yang mengutamakan ketahanan dan keselesaan. Reka bentuk dan susun arter ruang pula dirancang secara praktikal dengan pelan ladam dan laman tengah yang memberi pencahayaan dan pengudaraan semula jadi. Ini sesuai untuk kegunaan pentadbiran pada era pra-modernnya. Langkah-langkah konservasi dan pemeliharaan seperti penyaduran semula kubah, penyelenggaraan berkala serta pengisytiharan sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan 2005 memastikan bangunan ini terus dipelihara sebagai aset negara. Kesimpulannya, ini membuktikan bahawa bangunan Sultan Abdul Samad bukan sekadar bangunan ikonik dari segi rupa bentuk tetapi juga simbol sejarah dan warisan yang harus dijaga demi generasi yang akan datang. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.